Saya celik mata, saya ternampak satu sosok tubuh. Hello everyone, welcome back to Star Podcast. Jadi dalam episod kali ini kita bawakan dua special guest kita. Kita kembali dalam episod seram kita. So kita nak minta kita punya guest hari ini untuk kupas sedikit sebanyak kisah seram yang berlaku dalam hidup. Okay, so bersama kita dalam studio hari ini ialah Kak M dengan Anis. Okay, so kita mulakanlah sedikit sebanyak kita nak into perasaan mood seram. Jadi kalau untuk Kak M, apa kisah Kak M yang paling seram sekali? Tiba-tiba kita berbisik. tiba-tiba berbisik ya. Masuk dalam mood. Okay, Assalamualaikum. Tak saya tercontek. Okay. Kisah ni start daripada saya cerita daripada saya kecil dulu lah. Okay, kita ikut apa? Alur jalan cerita tu kan, timeline. Betul. Masa saya sekolah dulu, saya kena cerita sikit lah latar belakang keluarga saya. Ayah dan mak saya ni bekerja. So mak saya ni berkejaya dia kerja hospital. Jadi bekerja shift jadinya saya duduk bawah jagaan pengasuh lah. Pengasuh tu pun bukan orang lain lah, saya punya makcik sendiri lah, maklum lah saya panggil. Jadinya masa satu malam tu, nak jadikan cerita, satu malam tu saya tidur rumah maklum sebab mak saya kerja shift malam. Tengah tidur ni, tengah malam tu tiba-tiba saya terjaga bukan apa nak pergi tandas ke apa. Saya terjaga sebab ada satu dengar bunyi macam orang berlari belakang kepala saya. Macam bunyi orang macam berlari, bising lah, macam berlari. Lepas tu saya terjaga sekejap tu dah. Terjaga sebab bunyi tu. Lepas tu saya cuba celik mata. Position saya tidur dekat ruang tamu. Tidur atas lantai. Dalam keadaan baring ni, sebab tidur kan, terjaga. Depan saya baring tu ada macam kerusi lah, macam sofa. Sofa kita duduk ni lah, tapi yang besar, Taiwan dulu punya. Saya celik mata, saya ternampak satu sosok tubuh. Dia macam mana saya nak describe dia macam saya rasa bila dah besar ni, saya fikir balik benda apa tu kan, saya ada macam benda tu main kat fikiran, benda apa yang aku tengok ni. Saya rasa macam jin kot. Dia orang tua, dia macam pakaian dia tu macam pakaian Hercules. Pernah tengok tak? Macam baju macam Hercules yang zaman yang orang cerita Mak Saleh tu kan. Dia macam pakai singlet koyak-koyak tu, macam seluar pendek yang macam koyak-koyak, macam koyak-koyak rabak tu. Dia macam duduk, macam kaki dia atas ni, lepas tu dia sengih ke arah saya. Bila saya celik tu, saya pejam mata, saya macam tak percaya. Saya macam, apa benda aku tengok ni, macam tak percaya lah. Saya pejam celik, benda tu masih lagi ada senyum. Dia senyum tepat ke arah saya. Saya macam, benda ni kan, macam tak percaya lah. Tapi dalam masa at the same time, belakang kepala ni, macam baring tu, macam ada macam orang berlari. Jadi macam saya macam tak boleh tidur lah malam tu. Cubalah lelakkan mata, tapi benda tu yang saya nampak, sosok tu, dia masih lagi ada kat depan kursi tu. Dia macam tak jauh pun. Saya baring sini, macam berapa langkah, 2-3 langkah gitulah kat depan tu je. Dia pandang, dia macam senyum sengih. Lepas tu saya macam pejam mata, tak nak tengok benda tu. Tak lari pun dari situ. Tak, saya macam saya stay baring je. Saya macam tak percaya. Saya ingatkan benda ni mimpi kot, ataupun saya salah tengok ke. Lagipun masa tu budak-budak, saya rasa masa tu saya darjah 1 ke darjah 2 masa tu. Saya punya maklum, saya tidur dengan sama saya juga kat ruang tamu tu. Dia tidur lah, dia tak sedar apa. Saya je lah yang terjaga sebab bunyi tu kan. Sebab orang kata budak-budak ni kan jenis orang yang, bukan budak ni kan tak ada dosa kan. Dia macam mudah nampak sikit benda-benda gitu kan. Masa tu kecil lagi. So sampai sekarang masih saya macam gambaran, teringat lagi lah. Macam tanya, benda apa yang aku nampak ni? Tu je lah yang saya nampak jelas masa umur tu, masa waktu tu. Lepas tu dah saya cuba tidur, lalas tu saya terlelap sendiri. Tapi dalam saya nak cerita ni tadi, sambungan dia tu, ada juga kan saya dengar bunyi berlari belakang ni kan. Saya dihintai je lah, tengok belakang tak ada benda, kosong, gelap je. Ruang tamu tu pun gelap, tak ada lampu. Memang tak ada nampak sama-sama lampu tu, tak ada lah. Memang gelap lah ruang tamu tu. Tapi saya boleh je lah nampak sosok tubuh depan tu. Macam tu. So
Lepas tu terlelap lah. Lepas tu terjaga. Tengok terjaga tu okey lah, siap pergi sekolah. Macam tu je. Baiklah, tak kena kacau. Alhamdulillah lah benda tu tak ada stay dekat kursi tu. Lepas tu tak lama lepas tu dia hilang kot. Lepas tu saya pun terlelap sendiri lah. Sebab cerita dia pun dah lama dah. Saya pun macam ingat lupa cerita dia macam mana. Itulah yang saya ingat setakat ni lah. Tu darjah 1. Masa tu darjah 1, darjah 2 Darjah 1 pun dah encounter pengalaman seram. Kalau saya sendiri zaman kecil-kecil, saya seorang yang jarang encounter benda-benda seram gitu. Macam tak ada pengalaman sampai sekarang pun alhamdulillah. Macam kalau nak suruh cerita kisah seram sendiri pun tak ada kisah seram. Gitulah. So kalau Anis tu macam mana? Ni first time lah orang kata masa form 1, first time masuk asrama juga. Masa tu betul orang kata masa tu musim exam. Lepas tu mungkin masuk orang tengah stress kan, tengah orang kata prep malam, tiba macam sambung-sambung orang jerit. Dari kelas ni jerit tiba. Lepas tu kita orang perempuan semua kena kumpul dekat surau lah. Kena buat satu bulatan besar. Lepas tu kita orang kena baca Yasin dalam satu bulatan. Lepas tu yelah masa korang kan tak tahu benda gitu kan, okay, baca lah Yasin. Lepas tu member yang seorang ni dia duduk betul-betul kat tiang surau tu. Lepas tu dia macam saya ngadak sini kan, and then dia ngadak saya gini kat tiang surau. Lepas tu saya tengok je lah dia, kita kan macam baru nak kenal classmate juga kan. Lepas tu tiba-tiba saya tengok dia, lepas tu dia tanya, dia tak gitu ke saya? Dia gitu. Saya gitu kan. Lepas tu saya pun senyum balik lah sebab saya kena friendly. Lepas tu rupanya member tu kena dok masuk ke situ. Tiba-tiba sini pun datang lah ramai-ramai kat dia, kata pegang lah Yasin tu. Lepas tu macam dia still lagi kena rasuk gitu lah. Itu je cerita dia. First time yang kata ingatkan dia cuba untuk beramah mesra. yang kecil lain macam first time pandangan. Betul. Lepas tu esok exam kita pun debur juga kan, dia pun duduk seat belakang kita kan, takut dia terkam aku di belakang. Okay je, lepas tu tak ada benda. Itu so far okay. First time experience history, saya dengar je kan gitu. Gitulah cerita dia. Kalau macam saya pula sejenis yang kalau ada berlakon histeria ni, saya jenis tak boleh dengar benda tu. Sekarang kena lari jauh-jauh. Dia macam ada feeling yang takut kan, kita pula yang kena, so kita jauhkan diri daripada tu lah. So pernah je ada pengalaman macam dekat asrama ada histeria tapi larilah. Tak boleh. Kalau Kak Emma ada pernah berkaitan dengan histeria ke? Ada masa saya, sebab saya ni masa sekolah dulu, saya memang sekolah harian biasa. Maknanya kita tak duduk asrama lah. Start saya sambung belajar lepas SPM, baru saya start duduk asrama. Itulah yang pertama duduk asrama. Dan masa itulah pengalaman, sebab nampak pengalaman macam orang kena histeria kan. Sampai kawan pelik, kau tak tengok orang histeria sebab dia macam pelik. Saya dia macam terkejut, macam shock. Kata shock. Betul, kata shock. Memang first time sebab tak pernah duduk asrama, tak pernah rasa macam ada cerita. Yang saya ingat masa tu saya masa ni tengah sambung diploma. Adalah satu college lah. Tapi sekarang ni dia dah naik taraf dah, bukan college dah, dekat salah satu college dekat Pahang lah. Masa ni saya SEM 1 atau SEM 2, seingat saya. Masa tu ada kejadian histeria lah, boleh dikatakan besar-besaran jugalah. Dia starting daripada kawan kelas saya. Mula-mula dia kena dulu. Masa tu kita orang tengah belajar dalam kelas, dia dalam satu dewan kuliah, tengah belajar kelas macam biasa. Lepas tu suddenly kawan perempuan ni, dia kena. Jadi dia macam tu tanda-tanda histeria tu lah. So ustaz yang tengah mengajar tu pun terkejut, sebab saya ni kuliah Islam lah. Saya sambung kuliah Islam. Jadi ustaz yang tengah mengajar tu pun, dia pun terkejut dan dia pun tak mahir juga, tak arif juga. Jadi dia panggil ustaz lain yang arif lah. Sebab dia nak handle seorang, dia tak berani. Dia memang surrender lah. Dia tak nak tunjuk pandai lah ustaz tu. Saya ingat lagi. So bawa keluar. Lepas tu berjangkit pula dengan kawan dia lelaki dalam kelas tu juga. Dia macam berjangkit. Kawan yang perempuan yang kena ni, kita orang bawa keluar. Dia orang bawa keluar, yang siapa yang ni lah, tolong. Lepas tu berjangkit pula yang kawan lelaki dalam kelas, dalam 2 orang macam tu. So gubat lah dekat luar dewan kuliah tu. Maknanya dah bawa keluar kelas lah. Lepas tu panggil ustaz yang mahir arif sikit lah bab-bab ni. Lepas tu cerita dia tak habis kat sini. Lepas tu kelas tu kira cancel lah. Balik semua tangguh. Lepas tu saya dah habis kelas dah. Lepas tu saya dengar cerita, benda tu bersambung pula. Budak tu dah balik hostel, bersambung pula cerita dekat hostel. Kiranya macam benda tu macam tak kesudahan lah. Lepas tu
ada tiba-tiba dekat tempat lain ni dalam kampus lah cerita dia. Tadi kan kat bangunan kuliah, lepas tu dah balik asrama ni ada macam satu dewan macam budak-budak ni buat study group lah. So kat dewan tu tiba ada seorang lelaki ni kena juga, dia macam berjangkit. Dia macam, kes ni saya ingat lagi lah. Dia macam berjangkit. Lepas tu kawan rapat saya sendirilah, dia ni ada belajar silat. Dia pun macam rasa lain macam. Sebab tu masa habis kelas tu dia macam cepat-cepat nak naik bilik. Dia macam sebab dia rasa macam tak sedap hati, macam dia rasa lain je. Saya masa dalam dewan tu pun saya cakap kat kawan saya, ya aku rasa lain lah. Lepas tu kawan ajar lah, ni lah kau baca lah ayat kursi ke apa kan. Sebab saya rasa macam lain sikit masa tu. Macam rasa dia, aku rasa lain lah. Macam tak nak lah benda tu menguasai diri. Lepas tu benda tu agak berlarutan juga lah hari tu. So saya tak tahu ending dia macam mana. Tapi lebih kurang ni lah, misteri besar-besaran. Macam tu. Lepas tu ada lagi satu saya ingat, ini cerita lain lah. Ini dah hari lain lah, bukan hari yang sama. Masa tu saya ni cerita dekat hostel perempuan lah, asrama perempuan, masa diploma juga. Ada 2 orang kawan saya, tapi dia bilik lain, kira bukan roommate lah, dia jiran lah, duduk bilik lain. Dia kena, katanya ceritanya puncanya sebab bilik dia duduk tu adalah sesuatu yang tak best lah. Dia duduk bilik tu, jadi dia pula kawan 2 orang ni pula dia 2 orang ni sebab dia orang ni kembar, satu sen, lepas tu kembar perempuan lah. Dia kena. So kita orang satu blok ni dikerah, diarahkan untuk baca Yasin lebih daripada 3 kali kot. Saya ingat kita orang ulang. Benda tu macam dia macam kita orang ada pelajar lelaki lain lah datang asrama tu, tolong berubat lah sekali ada. Macam dia agak macam panjang jugalah, macam nak bagi reda kan histeria tu. Jadi itulah yang saya paling ingat, yang dia kata kaitan dengan histeria. Masa histeria lah, masa zaman belajar. Okay, masa tu orang kata cerita ni berlaku lepas COVID lah. Orang kata COVID kan, orang kata resort semua kan, orang kata tak ramai duduk kan, ada yang tertutup. So cerita ni masa tu kita orang macam baru first company, baru macam kita orang kena pergi satu camp dekat Kelantan lah, somewhere lah dekat resort. Lepas tu masa first sampai tu kita orang 3 orang ni galak-galak lah. Kata bising-bising, excited sangat lah, lama tak jumpa COVID kan semua tu. Lepas tu first malam tu orang kata saya tidur katil 3 orang tengok lah. Antara 3 orang tu yang 2 member ni dah tidur kurang-kurang dah. Lepas tu saya pun tak tahu dia tidur, tapi tiba-tiba dia dengar macam orang kata Anis macam tu. Dia dengar daerah pintu kat atas lah, main door. Lepas tu tengok je lah, tak ada apa pun. Tapi saya macam tak nak bezakan benda tu imagination ke ataupun kita terlalu penat masa tu. Tapi orang kata kalau benda tu dengar dekat, benda tu jauh. Tapi kalau orang kata jauh, benda tu dekat. Tapi ni saya dengar dekat, mungkin jauh lah kot. Tapi esok tu tanya lah member, okay, orang kata dengar dok benda tu. Dia kena selena gitulah. Tidur. Tapi kalau cerita yang Facy dekat situ, dia kata memang benda tu wujud sebenarnya. Dia kata yang bilik yang dia orang duduk tu, rupanya macam mana dia orang duduk 3 orang Facy, tapi tandas kat dalam juga kan. Dia dengar orang ketuk dari dalam tandas. So malam tu juga dia orang pindah juga lah masa tu. Dia kata benda tu memang ada, cuma dia tak munculkan diri lah tempat saya tu. Gitulah. Betul. Wujud lah. Dia macam tak suka kita datang situ. Betul, sebab dia lama kan di situ COVID gitu. Kadang-kadang macam even hotel, kalau hotel yang mewah sekalipun ada je gangguan tu. Cuma mungkin lah sikit ke banyak. Macam saya ada pengalaman, ada juga pengalaman sikit lah. Masa tu pergi hotel untuk khusus dengan kawan lah. Tapi mungkin dah campur dengan penat juga ke apa semua. Tidur tiba-tiba dalam pukul 3 pagi gitu, terjaga dengar macam ada lagi-lagi dekat atas. Sedangkan floor kat atas kosong je. Betul. Dan hotel tu macam tak ramai orang sangat pun sebenarnya. Rasa macam, tapi cubalah macam buat macam tak ada benda kot, ada orang kat atas kot. Tapi macam meriah betul 3 pagi. 3 pagi berlari-lari macam ada apa gitu. Dan ramai juga orang cakap biasanya kalau benda tu kan bunyi macam alih-alih bunyi randa, bunyi guli tu something. Betul. Benda tu lah kan. Lepas tu esoknya
bangun tu tanyalah kawan sebelah, ada dengar tak? Dan dia cakap dia pun dengar cukup. Tapi dia ingatkan dia seorang je, so dia pun buat tidur lah. Sebaik lena cukup tidur. Tapi setakat tu sajalah. Malam kedua taklah dah tak ada gangguan. Dengan bunyi-bunyi je. So ini banyak tak bocorkan diri. Macam kalau rumah kita pindah rumah baru ke kan, kadang-kadang gangguan dia dari segi kita lah, bunyi guli-guli. Jadi kat mana ke ada gangguan kalau bunyi kena tu sendiri. pernah masa study tu lah, sebab dia duduk asrama tu. Padahal asrama tu tingkat 1 je hanya digunakan, maknanya ground floor je lah. Yang tingkat 1, 2, 3 tu memang tak ada orang. Memang masa tu pelajar tak ramai, jadinya satu blok tu dia guna arah bawah je. Memang ada, pernah lah dengar orang tarik kursi kat atas tu Kan. biasalah, sebab orang kata tu tanda-tanda dia ada kan, dia nak tunjuk dia ada. Dengar bunyi tu pernah lah. Kalau selain daripada tu, kalau dekat rumah ke, selain daripada tu tak berapa ingat, tak terasa sangat lah. Mungkin ada tapi tak terasa sangat. Kalau macam nampak kelibat tu adalah. Kalau kita keluar malam tu kat tepi-tepi jalan tu pernah lah nampak. Tapi takut salah mata kita tengok kan. Takut kita terbayang benda tu, jadi kita macam menjurus ke arah macam macam mana nak cakap Faham ni. bila kita teringat benda tu Psycho kan. Benda tak ada pun tapi kita rasa macam ada. macam tu lah. Kita lah ada. Kejap. Tengah pregnant ke? Jomkan baby di Klinik Nova Terengganu. Bye. Jangan lupa datang Saya ada satu lagi cerita lah, saja nak share. Ni bukan pengalaman saya, tapi ni pengalaman daripada adik lelaki saya lah. Sebab adik lelaki ni kat tempat kita orang lah, kita orang duduk kat Pahang. Adik lelaki ni dia kerja expo. Dia kerja expo, balik tengah malam tu pukul 12, pukul 1 dia balik. Dia drive kereta kancil. Cerita ni dalam 3-4 tahun lepas kot. Saya ingat saya dia drive kereta kancil. Kereta kancil biasalah kereta lama, aircon tak ada, kereta romantik kena lepas tu tak boleh bawa laju, romantik biasalah kereta lama kan. Dia bawa pun romantik slow je, buka tingkap sebab aircon tak ada dalam kereta. Dia pun jalan, dia dah lintah jambatan, satu jambatan ni lah dekat area rumah kita orang tu, lintah jambatan ni. Masa tu pukul 12.01 pagi. Dia ternampak pakcik ni naik motor. Pakaian pakcik tu macam pembalik surau. Tapi masalahnya pukul 12 malam, pukul 1 pagi macam tu. Mana ada orang pergi surau waktu tu kan. Waktu isyak dah habis dah, takkan tahajud. Yang lambat lagi rasa. Nampak pakcik tu. Pakcik tu pakaian macam pembalik surau, naik motor pun motor lama. Masa adik saya buat kereta kancil, dia buat slow je nak lintas pakcik tu. Macam pakcik tu macam buat wife dia. Tapi wife dia tu macam pakai telekung panjang sampai tutup nombor plate motor. Lepas tu adik saya ingatkan pakcik tu bawa isteri dia lah, macam pakai telekung hitam macam tu kan. Dia pun tak tahu je lah. Tapi bila dekat dah lintas tu, kata ini bukan orang ni. Dia pun dia laju bawa daripada sebelah romantik tu. Dia laju bawa kereta. Itulah kata lepas tu dia kata, tanya lagi, ada lagi nampak lepas tu? Kata, tak adalah, tu je lah first pengalaman dia nampak. Dia kata sebab nak kata rambut ke telekung, tapi warna telekung hitam panjang ke, tak tahu nak. Tapi dia mula-mula dia macam mana cakap dia nampak pakcik tu bawa motor. Masa dia nampak tu, dia nampak pakcik tu berdua lah. Ingat suami isteri ni bawa balik surau ke benda kan. Bila nak lintas tu bawa sedap. Orang nampak jelas. Ni bukan orang ni. Orang nampak jelas orang yang wife dia cakap bukan orang. Tak tahu, takut pakcik tu pun bukan orang juga. Dia naik motor lama macam tahu lah model tak make sense untuk ada di waktu itu. Kan. Itulah. Dah tengah-tengah lagipun surau masjid macam jauh lagi daripada kawasan tu. Ataupun tak lalu lah jalan situ, jalan kampung lain kan, jalan dalam ni jalan besar, jalan utama juga. Itulah. Kalau bercakap masa share pasal adik-beradik kan, kalau abang saya pernah ada satu pengalaman di Dungun, dekat Bukit Baut. Perjalanan situ kan, kalau kita memang sedia maklum yang situ memang agak seram. So masa tu perjalanan dia daripada Shah Alam balik ke Dungun dengan 3 orang kawan dia. Dengan 2 kawan, so maksudnya sekali 3 lah. Di per-3 dia duduk kat sebelah passenger tu, bukan yang drive. Lepas tu tengah-tengah drive, tengah-tengah dalam perjalanan tu, tiba-tiba masa tu kebetulan dekat dalam dia tertengok dekat
social media lah. Macam ada satu post ni share pasal Bukit Bauk tu. Ada masa tu yang isu dekat Bukit Bauk tu, macam ada satu yang pakcik ke apa yang satu tempat yang macam penyembahan tu kan, macam ada satu tu kan, itulah dia terbaca, tapi benda tu macam terlintas dekat fikiran dia je lah. Tengah-tengah lalu tu kebetulan nak lalu kat situ tu, dia teringat perkara tersebut. Dia lalu betul-betul kat jalan tu, dia nampak ada something macam satu figure besar warna hitam dekat tepi jalan, tengah lambai dekat dia. Tapi dia macam mungkinlah in denial lah, aku tu tengok benda apa tu, so macam dia tak bagi tahu lah dekat kawan dia. Cuma dia tengok memang benda tu macam lambai dekat dia, mungkin dia mari ke babai ke tak tahulah, tapi macam something yang besar dan ada something dekat belakang dia, macam lembaga ada something, dia bawa something kot kat atas belakang dia, macam tu lah, something tak lah. Lepas tu lepas dia lalu tu, dia pun tanyalah kawan dia, ada nampak apa yang dia nampak. Kawan dia tak nampak pun, dia seorang je yang nampak benda tu. Tapi dia macam still lah, macam betul ke, macam tak percayalah benda tu. Lepas tu beberapa hari selepas tu ada berita yang macam dekat tempat tu pun dah dirobohkan, macam gitulah. Seram, macam takut juga tu. Kalau kita malam-malam seorang pukul 3 pagi 3 pagi lalu kat situ. Betul. Memang waktu dia waktu tu. Betul. 3 pagi. Sebab saya dia terbaca juga dekat podcast ke kan banyak podcast seram cerita kan. Ada hati-hati cerita, dia kata waktu aktif dia ni lah, alam sebelah ni pukul 7 malam 12.30 malam, antara dia. Lepas tu 12 tengah hari. Maksud kata dalam 3 waktu ni, dia kata dia nasihat jangan kita, kalau boleh stay indoor lah, jangan kita main dekat luar sangat. Dia kata sebab waktu ni waktu macam apa kata, waktu kalau 12 tengah hari ni, alam sebelah tu tengah sibuk macam kita lah, peak hour dia. Saya dengar juga macam tu. Lepas tu 7 malam sebab maghrib kan, lepas tu 12 malam. Jadi dia macam kalau boleh duduk rumah lah kan, kalau ni sebab waktu yelah kita pun berkongsi alam dengan dia kan, tak dinafikan benda tu. Lagi nak cerita berapa minit dah? Banyak lagi kena cerita tu. Cerita lagi lagi 8 minit. Rasa ada satu masa saya budak-budak dulu, kita orang ni ada kelas mengaji dekat kawasan, kita orang duduk macam kawasan kampung lah, dekat area rumah dulu. Pergi mengaji ni ramai-ramai dengan jiran lah masa tu, naik basikal. Memang saya pergi balik je mengaji tu memang naik basikal lah. Kadang-kadang saya pakai sebab kita nak pergi kelas ngaji kan. Masa tu zaman 90-an kot, masa tu tak sampai 2000 lagi kan. Pergi ngaji, selamba pergi ngaji pakai je telekong sampai bawa basikal. Lalu gelak-gelak kelapa sawit tu semua biasa lah. Sebab tak takut lah, sebab kawasan kita, kampung kita dah biasa lah. Kadang balik, kadang pergi seorang. Sebab kalau lepas tu yang saya ingat, tempat ngaji saya tu dia bukan tempat ngaji je. Kita orang macam tiap malam Jumaat, kita orang akan pergi kat rumah orang ramai-ramai, kita orang baca Yasin mengaji kat rumah orang tu lah. Tuan rumah pun akan sediakan makanan. Maknanya dia jemput lah budak-budak mengaji ni pergi rumah dia baca Yasin kan apa kan. Nak jadikan cerita, ada jiran saya cerita dia nampak macam saya seorang-seorang naik basikal pakai telekong jalan laju-laju dekat macam basikal laju ni dekat kelapa sawit ni. Dia tanya, kau ke yang hari tu aku nampak kau macam buat. Kata mana ada, tak ada. Dia macam dia nampak benda tu macam saya. Dia tanya nak confirmation dengan saya balik lah. Saya kata tak ada lah, tak ada pun, tak datang masa tu. Saya ingat lupa lah cerita dia ni. Memang saya ada pergi naik basikal seorang-seorang tu, tapi masa time yang dia tanya saya tu, saya rasa time tu bukan saya tak datang ke apa masa tu. Jadi soalannya apakah yang dia nampak waktu, siapakah itu dia nampak macam saya. Dia kata aku laju, saya dengar pun macam scary lah. Saya tak bukan macam tu. Dia cuba confirm lah, dia tanya balik, kata
bukan saya. Tu. Tapi dalam kita orang punya bahasa lah, bahasa budak-budak kan, kawan aku kan, saya cerita balik bahasa yang sopan je lah. Macam tu. Tapi memang betul benda tu boleh menyerupai. Saya banyak cerita saya dekat sini kan. Saya ada cerita, tapi ni bukan saya sendirilah yang mengalami ni, sepupu saya. Masa tu dia jadi guru ganti dekat satu sekolah ni. Dan macam kalau waktu rehat kan ada satu bilik rehat untuk cikgu-cikgu duduk situ. Dan kebetulan hari tersebut biasanya dia ada kat situ, dia duduk kat meja bilik rehat tu. Cikgu-cikgu dekat situ pun macam tegur dia semua. Tapi hari tersebut ada satu hari tu ada cikgu lain yang ajak sepupu saya ni pergi keluar makan. Lepas tu dia pergilah keluar makan. Balik tu ada satu cikgu yang stay tak keluar makan sekali tu, dia tanya, tadi bukan duduk situ. Macam dia cakap lah, contohlah bahasakan cikgu tu Kak Ia lah contoh. Kata Kak Ia tegur tapi tak respon pun. Kenapa? Siapa nak benar kan, siapa tak angkat kepala pun. Lepas tu macam sepupu saya ni macam mana ada, tadi keluar baru je balik. Macam persoalannya samalah, siapa tu, siapakah yang duduk di situ. Maksudnya macam kadang-kadang tak tahu apa punca, apa sebab dia nak menyerupai. Mungkinlah nak gurau ke, rasa dia tapi seram lah juga kan bila menyerupai buah kita. kasar ni tu kan, kalau lah cikgu tu pergi tepuk ke macam itu. Tapi maksudnya gitulah kesimpulannya, macam benda tu boleh menyerupai dan benda tu wujud lah. Kita kena acknowledge kewujudan orang. Jangan menidakkan. Sebab kan dalam Al-Quran pun ada sebut kan, jin dengan syaitan ni kan wujud. Dia perkata itulah, macam mana kita orang Melayu kita panggil hantu kan. Tapi kalau benda tu memang wujud, kita tak boleh nafikan benda tu. Kita yang penting kita jaga adab kita. Dia pun kena ni lah, macam cakap benda tu pun dia, kalau kita lagi takut, dia lagi suka ngacau kita kan. Jadi saya ni buat berani je lah. Buat berani je. Anis ada apa-apa lagi nak share dengan kita dalam studi kita hari ni? Masa Form 3 pergi satu perkemahan lah, anjuran daripada Tinggi Terengganu. Semua orang yang international pun join sekali lah. Okay. Yang first day tu, malam perasmian, dia kan Terengganu kan, kita punya tema lagu apa, Ulit Mayang. Boleh dipasang lagu Ulit Mayang malam tu. Kita Terengganu dah tahu lah lagu tu memang seram lah kan. Lepas tu malam tu saya tidur macam biasa, lain ni lah. Terus tengok kenapa pagi tu member saya dah pucat macam kapak dah ke kemah tu lah. Macam kenapa kau kayak gitu lah. Lepas tu rupanya Anis tak dengar ke semalam kemah belakang tu kena rasuk ke gitu. Tapi saya tak dengar, lain dia sangat peaceful lah gitu je lah. Dia pun memang betul member je lah kesian member. Tapi mungkin sebab lagu tersebut biasa waktu kemah-kemah ni memang ada benda tu berlaku. Mungkin sebab budak-budak pun penat ke kan, galak sangat. Kita pun menyeru juga macam lagu gitu. Betul lah. Kita kalau masuk tempat yang kita tak biasa pergi ni, memang kita kena jaga adab lah. Bila kita ni macam tadi kan, galak sangat ke, dia pun tak suka juga. Jadinya kita macam kita masuk rumah orang kan, macam tu lah. Kalau macam saya sendiri, kalau macam pengalaman saya masa zaman study dulu, kalau buat aktiviti masuk hutan ke, adalah pernah lah sebelum jungle trekking tu adalah briefing dulu, okay, jaga adab, jaga ni. Jadi kalau naik walk kan, lagi kalau naik walk tu kan kita jalan sorang-sorang kan, tapi dalam keadaan beratur kan, janganlah terputus perantaian tu. Betul. Terputus kayak gini, panjang pula cerita kan. Pernah lah kita orang masa tu sebelum nak start tu, macam ketua macam mana cakap yang ketua yang bawa kita orang kat situ lah, pakcik tu lah yang dia yang ketua rombongan kita orang ni, yang bawa, yang bertanggungjawab lah jaga kita orang semua budak-budak masa tu. Dia bertanggungjawab tu, dia macam marahkan sesuatu dekat tandas. Saya tanya kawan saya, kenapa pakcik tu, kita orang panggil dia Pakcik Zul, kenapa Pakcik Zul marah ni? Lepas tu tanya macam kita, macam masa tu bela kejap, kenapa dia marah-marah? Dia marah hala ke tandas. Kita lah tempat kita orang berkumpul briefing tu jauh sikit tu tandas, gelap lah masa ni malam. Macam marah, tanya punya dengar suara perempuan ketawa menilai daripada tandas tu. Pakcik Zul tu pun sama lah, dia kata jangan kacau, memang marah. Maknanya dia memang benda tu kita marah je, kita jekah je, dia senyap lah. Lepas tu lepas tu tak ada lah kacau kita orang. Boleh pula dia
dia buat macam tu kan. Terkejut lah budak-budak ni semua. Ada yang dengar, ada yang macam tak relate yang borak dengan kawan ni, tak tahu kenapa cik semua. Itu dia pesan lah. So masuk hutan tu jalan lah macam biasa. Tapi banyak je dengar kan. Kalau kita kadang ada macam cikgu-cikgu sekolah dulu pesan, kalau pergi tandas jangan pergi berdua, bawa lah kawan. Takut nanti pergi seorang balik dua orang. Kadang-kadang tak dengar nasihat tu. Cikgu-cikgu sekolah dia kalau camping kat sekolah ke. Tak pun pergi berdua boleh je, balik tiga tu tak tahulah tu. So janganlah tegur-tegur something. Saya punya sepupu sama juga pergi camping, masuk hutan, lepas tu dia macam ternampak something yang pondok cantik kan, tapi dalam hutan macam benda tu tak make sense untuk ada. Dia tegur benda tu, tegur, esoknya kena. Gitulah maksudnya. Janganlah tegur benda-benda yang pelik, macam ternampak je. Betul itu. Itu dah sedikit sebanyak cerita kisah seram yang kita boleh share daripada Kak M dan juga Anis. Okay, so thank you Kak M dan juga Anis dalam sudi bersama studio seram kita hari ini. Nak kita share lagi apa-apa selepas ni, boleh komen bagi tahu kalau nak kita share apa. Okay, so thank you so much. Jumpa lagi di next episode. Bye.